Ni dah sampai. Hijaunya. Bersih lah. Tak sabar. Let's go. Ada kafe lah. Okey, cepat tu. Boleh kopi-kopi. Nampaknya dapat kopi. Mana kereta kita? Relax lah. Kan kita pukul 3. Sekejap lagi sampai lah tu. Dia mesti dah tahu awal. Tu panjang umur. Macam VIP treatment. Mestilah. Kita nak vacation tanpa stress. Okay? So, dia orang akan bawa kita ke mana je. Okay? Hai. Hello. Yang bestnya, driver set recommend tempat viral lagi untuk kita jalan-jalan. Jangan risau, driver ni very professional. So, driver akan drop off kami. Kami berjalan dari Kokuman Lane. Ini tourist spot dekat Ipoh. So, boleh shopping, boleh cafe hunting, ada Mirror Street. Macam-macam lah dekat Pekan Ipoh ni boleh kita explore. Sakan tahu kami OOTD. Dah penat berjalan, driver akan ambil kami di pick up point. Okay, Puan. Macam mana? Best. Best sangat. Ipoh best kan? Okay, jom kita pergi next stop. Right, jom. I suka lah Ipoh ni. No wonder lah ramai orang datang. Next time, kita naik BMW pula nak. I told you. Best kan? Okay, kat mana dah kita? Serius, senang sangat. Semuanya smooth. Daripada airport sampailah ke hotel, semuanya diorang buat dengan smooth sekali. Kalau macam ni senang, setiap minggu I datang Ipoh. Bukan Fair je tahu, kereta sewa Ipoh Perak ni ada macam-macam pilihan daripada Myvi, Budget Bestie, Beza, Jimat dan Steady, Honda City, elegan dan laju sikit, BMW kalau nak feeling sporty, Velfire, Alphard, Star VVIP. Terima kasih kereta sewa Ipoh Perak. Korang memang best. So apa lagi guys? Let's booking!